Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Hari Jumaat. Hari ni pukul 6 lah bulan 1, 2026. Hari ni saya dan orang rumah rasa nak ubah suasana sikit lah. Okay. Cermin ni kami beli di IKEA Damansara. Kami pasang kat rumah ni tahun 2020. Saya ingat sebelum COVID Okey, ini cermin. Dia ada 8 keping. 8 keping. Jadi, ini pun dah retak dah. Dia dah reput kot. Okey, dah retak. Jadi, ingat kita nak tukar lah dengan cermin yang baru kami beli. Cermin ni kami beli di Pasar Karat, Kampung Berjaya. Berkenan sebab dia lain pada lain. Cermin ni dia ada lampu di keliling dia. Okey, ni bila kita on switch, dia akan menyala lampu. Okey, yang ni switch dia. Okey, harga tak mahal mana dalam RM100 kot. Dia cermin second hand, cermin dah digunakan. Jadi penjual dia kita dah biasa beli barang dengan dia. Okey, kita try. Jom kita try switch on. Okey, di sini dia touch screen Okey, bila kita on di main switch dia akan menyala lampu ni. Jadi kita try pasang. Okey. Ini keadaan bila switch dah pasang. Okey. Yang ni keadaan dia. Jadi tuan-tuan bayangkan bila kita letak cermin ni di sini. Di sini. Cuba bayangkan. Okey, jom kita nak buat punishment Jumaat pula. Okey, let's go. Yang ni dia ada bagi kunci untuk penahan daripada cerminnya. Kita buka kunci ni. Jadi sebelum ni kita dah tembak skru untuk tahan dia. Jadi sekarang kita angkat je macam ni. Itu sama. Ni kata ni. Boleh guna balik ke? Mana? Semua boleh guna balik. Cermin kalau ikut cermin yang ni boleh guna lagi ni. Satu je yang lain okey. Satunya betul. Sebab dia macam terangkat. Dia anak-anak tu tolak dia. Kena petik balik lah. Kena petik. Guna kan? Nak guna kan? Ikut nak guna ni.
Okey. Ini selepas kita pasang cermin baru kat dinding. Okey, nak keadaan yang bercahaya. Boleh buka ni. Nah. Oh, gam. Saya betik. Dah betik. Dah ada sakit. Dah betik. Okey. Pas time kan beli ya. Okey. On off lah. Dia nak tutup video dah ni. Okey, ni keadaan bercahaya. Ini keadaan tidak bercahaya. Okey, selesai. Terima kasih. Okay, jumpa lagi. Terima kasih menonton. Jumpa lagi. Assalamualaikum.